Assalamualaikum dok, anak saya ada benjolan di tepi leher kiri. Memang dalam perawatan ENT. Ada cucuk benjolan tu dan doktor kata radang. Apakah itu radang? Dan tidak diberi ubat. Radang ni adalah tindak balas yang berlaku ke atas badan kita. Dia lebih spesifik kepada sel-sel dekat badan kita. Paling kerap radang ni ialah disebabkan oleh jangkitan kuman. Ada juga disebabkan oleh autoimun. Maknanya sel-sel dalam badan kita ni bertindak berlebihan. Dalam bahasa Inggeris dipanggil inflammation. Jadi maksud keradangan ataupun inflammation tu ada tanda-tanda dia, iaitu sakit dekat tempat yang berlaku keradangan. Dan dekat kawasan kulit dekat berlaku keradangan tu dia merah-merah. Dan dia boleh jadi bengkak. Sama juga kalau dekat kelenjar limfa dekat leher. So jadi bengkak, jadi merah, sakit. Dan juga kita tekan dia macam panas sedikit. Itulah ciri-ciri keradangan. Yang ni pula adalah contoh sel darah putih yang terlibat dalam keradangan. Jadi dia ada banyak nama. Limfosit, leukosit, mast cell, macrophage, plasma cell, T cell. Semua ni adalah nama-nama sel di dalam darah yang bertindak ketika berlakunya keradangan. Maknanya yang merah-merah tu sebab banyak saluran darah pergi kat situ, banyak sel-sel dia akan makan tu kuman, virus ke kan. So dia akan bertindak balas. Itu adalah sel-sel inflammation. Jadi kalau katakan acute inflammation, biasanya kita akan bagi ubat. Kalau katakan kronik, bila kita ambil sampel, hantar pergi makmal, tengok dia kata inflammatory cell dan secara klinikal dah tak sakit, dah tak bengkak, tak merah, jadi tak perlu ubat. Kalau katakan merah, sakit, bengkak, barulah kita bagi ubat. Itulah dia yang dipanggil keradangan ataupun inflammation. Dia bukannya kanser. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.